dia buat, dia banyak jual hibah. Hibah yang bikin hibah kan insurans. sudah lah. Jangan tak depan sikit weh, cahaya. Tak jalan depan tu dah. Oh. Oh cahaya weh. Tadi ni tak parah tadi ni. Hang buat sengit lagi dah. Kita luar. Kami luar apa? Saya sengit sekali kau ni. Okey kau terjun. Okey, dia banyak jual adalah CI dan live. Dia takkan bagi live yang kosong lah. Dia mesti akan ada CI juga. Macam mana idea dia live ni, dia mesti akan jual sum assured, sum covered 1 million plus. Kenapa dia jual tu? Apa idea yang dia jual benda tu? Idea dia adalah, okay, katalah kita nak beli rumah. Bila kita buat loan rumah, kita wajib kena ambil MLTA untuk cover loan. Sebab bank tak mahu rugi. Bank kata, oh kalau dia tak ambil ni, nanti apa tu lah, nanti kalau you mati ke, lumpuh ke, apa nak bayar? Mana yang? So bank akan rugi lah. So dia kata, so bila buat loan rumah, hibah ni boleh jadi MLTT. MLTT untuk cover loan rumah ni. So dia tak payah beli insurans yang lain lah. Dia dah ada lah benda ni. Kalau dia apply baru pun dia optional je kan. Tapi kadang-kadang bank kata kena ambil ke, wajib ambil ke. Kadang-kadang kena wajib ambil. So kita boleh hambat kat bank lah. Saya dah ada lah polisi untuk cover tu. So kita bagi buku polisi dekat bank. Cuma nama hibah Ini ya? Dekat lah di bank lah. Oh dekat tekan lah. Ataupun kita guna trustee lah. Cakap lah duit ni akan cover loan bank dulu, lebihan baru akan bagi dekat ini. Okay. So ni idea dia. So memang dia banyak jual benda ni. Dia walaupun orang tu tak beli rumah ni, tapi dia dah bagi lah idea ni. So ke depan kita hanya bagi yang polisi kat bank. Kita dah ada dah benda ni. Saya tak mau tambah insurans. So kalau dia beli rumah, Jimat. Jimat. dia bayar ni dah lepas tu untuk cover diri sendiri buat baru. Macam mana? Untuk cover diri sendiri buat baru. Kan diri sendiri kan kena buat hibah rumah untuk 10 tahun bagi kan. Buat baru pula. First policy mestilah ada 1 million untuk cover rumah. Sebab rumah ni memang mahal. So bila ada wasiat, dia akan cover duit rumah plus dengan bila dapat dekat. Itulah. Tim Depo pun buat wasiat aku. Tapi nama apa tau? Betul dia sama ada buat salihin ataupun ada. Dah bukan. Tim Depo yang insurans punya tu ada. Wasiat-wasiat punya untuk Cina lah. Betul semua ada. Tu aku tahu tu yang aku boleh tahu tu budak engineer tu yang curi tipu aku. Kad-kad dia tu dia ada. Aku tanya dia tambah dia tadi itu wasiat punya mah. Okay. So dia buat benda dua tu lah. Okay. Lepas tu CI dia bagi tahu. Okay, CI you kena ada at least minimum lah 3 tahun gaji. Tapi you wajib kena ada 5 tahun gaji. Ni yang terbaik lah. Sebab apa? Sebab 2 tahun pertama bila you kena critical illness, you adalah dalam fasa treatment. Fasa treatment, you memang tak boleh kerja lah. Kena guna duit lah cover. 1 year
adalah fasa untuk recovery. Dan lagi 2 tahun Bil akhir. fasa untuk cari kerja balik. So sebab itulah kita kena ada total 5 tahun. So ni ilmu yang aku dapat. Lepas tu ada juga ilmu yang aku dapat daripada ni sebab aku dengar sharing daripada grup Repa ni memang gila-gila. Ada mungkin dah 15 orang buat 5 juta. Seorang ejen tu akan buat dalam 300 ke 500 ribu. Tak kira lah dia Melayu ke, dia Cina ke, semua sama. 300 ke 500 ribu. Lepas tu dia punya leader Kristosius sendiri pun nak buat 2 juta. So macam mana dia dapat prospek? Aku tanya hak Melayu tu lah. Yang Cina ni banyak close. Dia punya banyak businessman lah, banyak close. Kalau hak Melayu ni dia dapat nombor, dia ambil daripada website kerajaan kan. Tengok timbalan pengarah apa, timbalan mufti apa. Lepas tu dia call lah, approach lah. Saya daripada Malaysia Backshire Tagafu, saya nak set satu appointment dengan cik. So saya share pasal hibah Tagafu untuk perancangan harta Islam lah. So sebab itulah daripada situ ada hak dia share tu daripada 2016 lagi. Apa timbalan mufti tu ambil sampai dah ni dah baru ambil tu tambah lagi 1,000 lagi polisi. Timbalan mufti. Dia kata timbalan pejabat mufti tak tahu lah. Tentu lah. Dulu mungkin dia raja biasa tapi dah naik pangkat kan. So tu je lah aku cerita ni cash knowledge. Kalau untuk kontor macam mana? Kita nak ni dah. Apa dah? Kontor. Jadi kita kena fakir dia sihat ke tak? Taklah kalau kontor dia sihat. Sihat buat lah. Kita nak cerita kat jenah ni, dia pun nak mati lah. Dia nak cover bori lah. Dia bukan, dia nak recovery bori lah kalau dia sihat. Kalau 5 tahun dah CI. Soal CI kan apa? CI lah. Contohlah kita buat kedai income protection kan. Selalunya orang akan buat ibah. CI ni hebat lah. Apa, kalau terlantak sakit, ada CI ni boleh lah guna untuk upah orang jaga. Kalau bayar RM5,000 sebulan ni mahal untuk upah orang jaga, RM5,000 sebulan. So dah ada dah dana untuk bayar benda ni. So more tu kalau hibah kita nak cerita legacy lah no. Bagi kata legacy lah. Hibah untuk buat settlekan hutang, untuk buat selalu belajar dia, nak pergi kat masjid-masjid pun. Katalah okey, cik ada ni dalam simpanan ada 1 juta. Kan? Cik nak bagi kat anak cik berapa? Cik nak bawa daripada 1 juta ni cik nak bawa pergi dekat dengan sebagai amalan cik berapa? Sebab amalan kita ni yang kita bawa mati adalah doa nak soleh, harta yang amal jariah, lepas tu ilmu yang bermanfaat kan. So kat sini kita boleh bagi amal jariah. Contohnya lah, bila disebabkan cik ambil hibah ni, cik meninggal dunia, cik bagi 200,000 untuk masjid, untuk renovation kau ataupun untuk apa rumah anak yatim kau. So walaupun cik meninggal dunia, pahala cik masih berjalan lagi, disebabkan tindakan cik sekarang ni. Itu boleh bagi idea macam tu. Betul. So tu kalau cik ada 1 juta, tapi kalau cik tak ada, kalau cik tak ada 1 juta, nak cik buat. Cik masih juga boleh buat tu. Boleh bagi 50,000 pun banyak juga. Kan? Cik tak ada 1 juta. Kan? Cik memang dia dapat duit pencen 3,000 sebulan. Cik bayar RM100 daripada duit pencen cik untuk amalan apa tu bawa mati nanti. Sebagai amal jariah. Tapi dia kena guna trustee lah benda ni. So bila meninggal dunia, katalah daripada RM100 tu dapat dalam RM50,000. So
So 50,000 ni akan dapat kepada tu lah, kat mana-mana badan kebajikan yang cik nak hantar, tak bagi. So walaupun Hidup 1000 tahun. walaupun masa hidup pun cik dah boleh tambah takaful ni, cik dah bantu ramai orang dah yang kumpul musibah. Dah dapat pahala dah kat situ. Lepas tu kalau cik meninggal dunia, duit yang cik dapat daripada tabung takaful ni, cik bagi dekat badan kebajikan mana-mana, masjid ke. So cik dah dapat pahala perpanjangan dah kat situ. Hang rasa contoh lah, kalau macam contoh lah ni dia nak concern tu, kalau hang akan buka apa lu? Kalau untuk ibu ni, hang akan buka bagi pada anak-anak lu ke? Ibu Hang aku memang aku fact find lah. Aku akan fact find dan aku akan tekan point yang dia nampak lebih keperluan dia kat situ. Lebih kepada keperluan dia lah. Macam umur nombor 9, Pakcik Is, Panjang Is. So dia pentingkan kesihatan dan dia risau jadi apa-apa kat dia. Dengan insurans tak ada. So aku beritahu, aku buat agensi lah. Dia ni masih lagi boleh buat. tak sakit wang. Kos rawatan tinggi. Dulu masa kerja pergi hospital swasta je. Takkan kita nak pergi hospital kerajaan. Kan? Lepas tu hospital kerajaan pun bukan semua free. Kalau kena sakit kritikal pun nak turn ramai. So bila kita pergi je hospital swasta, tu boleh dapat rawatan yang terus. Sebab waktu mak macam ni dah nak mai sakit yang tak jangka-jangka, tiba-tiba mai. Lepas tu duit dah ada banyak tapi boleh hilang sekali mata tu. Ramai dah orang kita tengok macam artis-artis yang kita kenal lah. Apa Zain Saidi. apa? Adalah aku sebut dulu. Anak Farid Kamil tu. Jadi anak Farid Kamil. Bel palsy ha. Buat anak dia. Lepas itu kiri lah. Anak Amiza Aznan kanser. Tu kanser. Anak dah. Ni baru ni terbaru lah. Ni dah anak dia dua orang kena kanser, seorang meninggal dah. Siapa anak Farid Kamil? Dah Amiza Adnan. Aku nak Azmirul. Oh, Amiza Rasuli. Amiza Aznan. Amiza Adnan tu. Aku nak mau. Tapi baru ni ada kok anak ni meninggal. Siapa dia? Bukan, ada anak manager meninggal. Pak Yu siapa? Cerita lawak-lawak tu. Dah bukan ada anak manager meninggal ke? Dekat Perlis ni. Dekat utara ni, nama Hafiz. Tak kena. Anak dia meninggal kanser ke apa orang? Tak tahu, aku rasa bukan Provincia kot. Dia main tengok tadi dia sembang aku. Dia kata anak dia meninggal apa orang? Aku terkejut, takkan tak kenal kot. Kalau nak mesti aku kenal. So macam tu lah, bagi idea tu lah, create agency lah. Aku memang create agency untuk bercakap ni last compact lah. Kalau lepas je, tak kata bulan dia lahir bulan 7, lepas je bulan 7 dia tak boleh panjang, tak boleh nak buat lah. Kena dekat ni. Tapi apa? Saja kan. Ada umur 70. Oh, dia dia umur betul 89. Aku buat agency ni tu. So buat sampai umur apa? Daftar sampai umur 100 kan. Boleh. High deductible 10,000 kan. High deductible 10,000. Okey lah, boleh. Sebab dia ada saving. Tapi aku buat agensi lah. Saving ni boleh habis bila masa je kalau kena sakit apa-apa. Saving dia ada apa tak bang? Kalau anak-anak pun ada duit, nanti duit anak-anak pun akan habis juga sebab nak tolong ayah. Okey. Kan? So lebih baik ada duit tu bayar benda ni. So kalau jadi apa-apa dah boleh guna dah. 900 lebih tu kan. Hai dah tebal berapa? 10,000. 500 lebih lah sebulan dapat buat 100 setengah. Ada roti. Ada. Mereka kat mana? 100 setengah ke? Plus 100 setengah ke? Itu baru milik booster kan? Oh, hang buat ni level lah. Oh, betul lah. Saya level tu. Weh, nak tanya satu lagi. Macam tak ni. Hang contohlah dia bila kita tanya ada fact finder dia akan cenderung pakcik macam suka mereka macam tu ya, macam kesihatan lagi lah orang tua ni lagu tu lah dia kata kan. Tapi kesihatan lagi pun semua. Tak apa, aku kalau orang dia nak sangat benda tu bagi ya. Kita dak hang tak bangkang tau pakcik. Kita kena terang dulu pakcik kena ibu ni dulu pun semua. Tak aku takkan bangkang. Layan lu.
aku kata okay pakcik kita buat medical card dulu. Cuma lepas kita medical card kita explain pula sebab apa medical hibah ni penting juga untuk pakcik. So kalau pakcik Tapi bagi clue tu lah. Bagi clue tu lah. dulu dan dia nak benda tu kita tak mau clue pula. Ya. So dia dah ready lah. So kita dah bagi awareness kat dia. Dia dah ready dah benda tu, kita boleh follow up, kita cakap nanti ada promosi ke apa kan. Jangan kata pakcik tak boleh. Itu memang bodoh. Kita tak nak rezeki benda tu. Lepas tu kalau jadi apa-apa kat dia, contohnya dia lumpuh. Awak tak suka pakcik ambil hibah tu kan? Saya dah cerita dah, pakcik yang tak mau. Pakcik kerah nak main dekat. Sama-sama macam ayat family. Aku tanya lain dulu kat family. Family kita tak apa clue lu dah. Dah nak itu. Dia nak kan? Jangan makan dah, jangan makan dah. Kawan tahu tu apa bapa Sony ada anak 3 orang, bini tak kerja. Dia carilah kat Facebook apa semua pasal medical card, nak buat medical card. Lepas tu dia jumpa kita. Dia kata, Luqman, hang buat insurans lah, aku nak buat medical card lah. Lepas tu kita pergi jumpa kat dia. Hang bini hang tak kerja, anak-anak kecil ni, kalau jadi apa-apa dengan hang macam mana? Buat hibah tu lah. Tak aku nak buat medical card. Buat medical card, okay medical card. Macam ni. Lepas tu kalau nanti hang dah ready, hang buat hibah. Sebab apa? Anak hang kecil lagi. Kalau jadi apa-apa time ni, dia pun tak ada danam. Tak boleh lah. So hari ni ya. Cakap hari ni ya. Sebab bagi aku hang penting juga lah kena ada hibah ni. Ya berkat tadi pula. Berkat tadi kan. Itu lah. Dan mereka ada dekat. Tak ada masalah. Okey. Okey, ada apa soalan? Wang kelas tu Luqman. Ya. Boleh buat lah macam tadi tu awal tu kat dia cakap dia punya call tu. Dia ambil je nombor tu. Pasal buat telefon pula mak kena banyak tu pun ni. Mengarah lah pun dia cari. Aku kau cikgu ke tu. Selagi bila kita jumpa, okey sebab bila jumpa ni ada orang yang fikir bila kita boleh jumpa ni dia bukan scammer. Maksudnya dia orang yang betul ya. Lepas tu bila jumpa tu tak semestinya dia kena ambil. Dia tak ambil pun tak apa. Han tulis lah. Aku tulis ni cikgu guru sekolah. Guru sekolah Perlis. Guru sekolah Pulau Pinang. Itu aku dapat guru sekolah Selangor. Aku dapat 40 nombor tu. Tapi yang seronok aku call salah satu tu ustaz tu. Dia kawan kepada kawan aku kot macam tu lah. Dia ambil kawan aku tu lah. Lepas tu dia relax. Macam tu lah. Aku duduk ni dah tu. Lepas tu. Quotation buat aku tu. Tak ingat. Okey, tak tu. Boleh kita buat lah.